buah kelapa. Nak makan kelapa ni pendek betul. Ternyata kelapa dia dah dibuka. Assalamualaikum saudara, jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Okay, sekarang Indra Melayu berada dekat mana ni? Cuba tebak. Tebak. Banyak pokok kelapa, cantik belakang. Mana lagi? Di Kampung Melayu, Batam, Batu Besar. Jadi selama cuti 4 hari ni, aku berada kat rumah tok aku di Batam, Batu Besar, Kampung Melayu. Sekarang kita nak tengok masuk ke dalam rumah tok kami, kalau korang nak tahu. Sekarang kita masuk ke dalam rumah tok aku dulu kejap. Rumah dia macam gini. Ada banyak pokok kat bawah rumah dia. Kita tengok dalam. Ni kami baru saja sampai saudara tu, mak kami lagi pokok kelapa. Ini untuk kami ni. Belum. Jadi hal yang pertama yang kita nak apa? Baru sampai Kampung Melayu ni kerana cuaca sangat panas. Sekarang kita nak ngambil buah kelapa. Tak ngambil lah. Buah kelapa dah dipetik pun. Kita tinggal nak buka je. Sekejap. Cuaca panas dah saudara. Jadi kita nak petik buah kelapa. Nak makan buah kelapa. Makan buah kelapa. Mana dia? Oh, dah siap. Nanti lagi? Tak apa. Nanti je. Nanti je. Ternyata kelapa dia dah dikopek saudara-saudara. Ternyata kelapa dia dah dibuka. Kira masih sebiji gitu. Dah kita campur es batu je ni. Dia macam dah sejuk dah. Dah kita minum. Kami kira dari ini masih sebiji, rupanya dah dibuka Pak Memen. Dah. Nak minta. Ni gelas tadi, gelas yang kita punya tadi mah. Mak minta gelas mak. Gelas teh mak. Jadi pokok dia ke biji dia ni? Acara pertama yang baru datang ke Kampung Melayu, kita minum air kelapa bersama tok. Kami kira suruh manjat tadi, suruh jolok. Bisa juga buat video. Kalau suruh jolok tadi buat video. Ni semua ni. Segar. Jadi kita baru bulan lepas balik dari Batam. Sekarang kita dah datang lagi ke Kampung Melayu. Tempat tu aku, terkejut aku. Ada kucing kelahi. Memang kucing ni buat terkejut je. Sekarang pas kita datang kemarin tu pasal raya. Sekarang kita balik lagi. Seronok bisa datang ke sini. Suasananya tenang, saudara. Korang tengok suasana kampung ni memang bikin apa, buat rindu. Allahu Akbar. Kucing, jangan kelahi. Oh, banyak ini buah mangga. Tak ni. Banyak buah mangga. Tapi masih muda. Jangan kelahi. Jangan kelahi. Dah. Bahaya dia.
Weh, ada apa ni? Sibu. Sibu. Nampak? Sibu. Dan kita tengok belakang ada apa. Oh, dia buat sukun. Kenapa ni pendek betul? Kau tengok pokok niu ni pendek. Lagi apa dek? Ada? Tu banyak pokok sukun atas ni. Nampak saja. Oh, buah sukun. Banyak buah dia. Tapi pokok dia tinggi betul. Ini pokok sayur ke? Jadi besok baru kita lagi apa? Jadi dulu aku pernah tinggal dalam bilik ni saudara. Waktu aku kerja kat Batam, aku tinggal kat bilik ni. Kecil je. Lama aku tinggal kat bilik ni. Sekarang dah pindah Tanjung Pinang. Jadi hari ni kita kerana baru sampai, jadi kita kat rumah je. Besok baru kita buat planning nak ke mana, nak merayau ke mana. Dan kita rehat aja dulu di Kampung Melayu tempat tu aku. Besok baru kita merayau-rayau. Ni pokok apa? Pokok bidara. Ni pokok apa? Ni pokok limau. Ni buat macam ni. Pokok bidara ni ada buah dia juga. Mana buah dia? Cherry tu. Saudara-saudara, sekian dulu video Indra Anak Melayu di Kampung Melayu hari pertama bercuti di sini. Nah, besok lagi kita buat video tentang aktivitas Indra Anak Melayu di Kampung Melayu. Okay. Sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like dan komen serta di share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum.